Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Nur Muhammad Gatami bin Muhammad Khairul Zamri. Pernah tak anda berada dalam taklimat co-curriculum? Lepas 5 minit, dah hilang fokus. Atau pernah tak anda tengok buku panduan co-curriculum yang tebal, terus rasa macam, nantilah baca. Mesti benar kan? Jangan risau. Sebab itulah masalah utama yang kami cuba selesaikan daripada inovasi yang kami bangunkan ni. Hari ini, saya akan membentangkan inovasi kumpulan kami yang bertajuk Komik Digital Misi Checkmate, iaitu satu inovasi pembelajaran digital yang bertujuan menjadikan dasar co-curriculum lebih mudah difahami, lebih menarik dan lebih dekat dengan murid. Jadi, tanpa kita membuang masa, mari kita lihat bagaimana idea ni terhasil. Seperti yang kita tahu, dasar co-curriculum kebangsaan memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk sahsiah, disiplin serta kepimpinan murid. Namun begitu, walaupun teknologi semakin berkembang, cara penyampaian dasar ini masih bergantung kepada taklimat lisan ataupun buku panduan yang dipenuhi teks. Akibatnya, ramai murid yang menganggap dasar co-curriculum sebagai sesuatu yang membosankan dan sukar untuk mereka fahami. Jadi kami bertanya kepada diri kami sendiri, kenapa kita tak gunakan medium yang memang murid-murid suka Sekarang kan zaman teknologi. Jadi daripada persoalan itulah lahirnya Komik Digital Misi Checkmate, ataupun nama pendeknya Kod MC. Kami mengenal pasti 3 masalah utama Yang pertama, murid kurang berminat untuk membaca buku panduan kerana kandungannya terlalu banyak. Teks je, semua teks. Masalah yang kedua, penerangan dasar biasanya dibuat sekali je semasa taklimat co-curriculum pada awal tahun. Lepas tu, ramai murid dah lupa tentang dasar-dasar penting tersebut. Dan yang ketiga, guru kekurangan bahan bantu mengajar. Seterusnya kita cerita pasal objektif inovasi. Berdasarkan masalah tadi, kami menetapkan 3 objektif utama. Yang pertama, menarik minat murid untuk membaca dan mempelajari dasar co-curriculum. Yang kedua, meningkatkan kefahaman mereka terhadap kepentingan co-curriculum. Dan yang ketiga, menyediakan satu medium digital yang fleksibel, yang boleh diakses sama ada dalam kelas maupun di luar kelas pada bila-bila masa. Ringkasnya, kami mahu murid faham dasar co-curriculum tanpa rasa dipaksa. Jadi sebenarnya bagaimana komik ni berfungsi? Komik Digital Misi Checkmate ataupun Kod MC dibangunkan sebagai objek pembelajaran digital ataupun OPD. Berbanding membaca dasar dalam bentuk perenggan yang panjang, murid akan lebih tertarik untuk mengikuti jalan cerita yang santai bersama watak-watak komik yang menarik. Seterusnya, setiap situasi yang dipaparkan sebenarnya diambil daripada masalah sebenar yang berlaku di sekolah. Contohnya, masalahnya adalah ponteng co-curriculum. Budaya ponteng co-curriculum, diskriminasi pemilihan ahli kelab, ada berbagai isu lain lah. Ada apa lagi, macam-macam. Jadi, apa yang menarik dalam komik ni, kami turut menggabungkan alat kemahiran berfikir kritis supaya murid bukan sahaja mengetahui masalah, malah dapat melihat bagaimana sesuatu masalah boleh diselesaikan secara sistematik. Melalui pendekatan ini, murid bukan sekadar membaca cerita, tetapi mereka turut belajar untuk membuat keputusan, memahami dasar dan menyedari kepentingan co-curriculum. Baik, sebenarnya komik ni kami sasarkan kepada siapa sebenarnya? Sudah terang lagi bersuluh lah. Ada 3 kumpulan utama. Pertama, murid sekolah rendah dan sekolah menengah. Sudah tentu. Yang kedua, guru penasihat unit uniform, kelab, persatuan dan sukan sebagai bahan bantu mengajar. Guru penasihat yang kedua. Dan yang ketiga, bakal guru di Institut Pendidikan Guru yang boleh menggunakan komik ini sebagai contoh inovasi pembelajaran digital bila mereka mula mengajar nanti. Seterusnya, bagaimana kami laksanakan proses pelaksanaan komik tersebut. Bagi membangunkan inovasi kami ni, kami menggunakan model ADDIE. Model ni mempunyai 5 fasa utama. Yang pertama, fasa pertama analisis. Kami mengkaji dokumen dasar utama co-curriculum Kementerian Pendidikan Malaysia.
dasar utama kurikulum yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan Malaysia supaya semua fakta, syarat dan maklumat yang dimasukkan dalam komik adalah tepat. Selain itu, kami juga mengumpulkan maklumat berkaitan cabaran sebenar pelaksanaan kurikulum di sekolah supaya jalan cerita yang kami terapkan dalam komik tersebut lebih realistik. Kemudian masuk kepada fasa reka bentuk. Kalau fasa reka bentuk ni, kami membina jalan cerita berdasarkan pengalaman sebenar murid. Jadi bagi menarik perhatian generasi muda, kami turut mengadaptasikan elemen budaya popular dengan menggunakan inspirasi watak daripada siri animasi Jepun yang bertajuk Dr. Stone. Dia ada beberapa watak. Itu watak pertama, watak Gen Asagiri. Dipilih kerana sifatnya bijak, berkomunikasi dan sesuai menjadi penyampai maklumat dalam komik. Selepas itu ialah fasa pembangunan digital. Visual latar belakang sekolah dihasilkan menggunakan teknologi AI melalui platform Gemini. Kemudian keseluruhan komik disusun dan direka menggunakan Canva, termasuk ilustrasi, masuk panel, dialog, tipografi, supaya hasil akhir ni kemas. Seterusnya fasa pelaksanaan. Komik ni diterbitkan dalam bentuk PDF, dalam bentuk PDF interaktif, dan dibuat naik ke platform AnyFlip supaya pengguna dapat menikmati pengalaman membaca seperti menyelak buku sebenar. Selain itu, kami juga menggunakan TikTok untuk memperkenalkan inovasi ini kepada lebih ramai pengguna. Akhir sekali, kami menilailah fasa penilaian. Kami mendapatkan maklum balas daripada pelatih guru Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Hussein On. Kami gunakan soalan selidik dan temu bual juga. Hasilnya sebenarnya sangat positif. Daripada soal selidik, daripada temu bual, semuanya sangat positif. Alhamdulillah, sangat positif. Majoriti berpendapat komik ni kreatif, mudah difahami dan sesuai untuk dijadikan bahan bantu mengajar di sekolah. Bagaimana pula impak keberkesanan inovasi tersebut? Kami boleh katakan sebelum inovasi ni diperkenalkan, pembelajaran banyak bergantung kepada buku teks. Murid mudah bosan, suka memberi tumpuan dan akhirnya cepat untuk lupa apa yang mereka belajar. Lepas je penggunaan komik digital Mr. Checkmate, semua berubah. Situasi berubah. Jadi murid dah mula faham apa yang mereka belajar sebenarnya. Murid dah mula tahu tentang dasar kurikulum kebangsaan. Yang grafik yang berwarna-warni, watak yang menarik, jalan cerita yang santai sangat membantu murid untuk memahami konsep dasar kurikulum ni dengan lebih mudah. Melalui pendekatan visual dan penceritaan, murid dapat memahami kepentingan kurikulum sekaligus membantu untuk membentuk kepimpinan dan kesedaran sivik mereka. Dan begitu kami percaya inovasi kami ini masih lagi boleh dipertingkatkan. Masih lagi banyak yang perlu ditambah baik. Antaranya pada masa hadapan kami bercadang untuk menukarkan komik digital tersebut kepada motion komik lengkap dengan suara dan kesan bunyi. Jadi bila kita selak, ada suara dan kesan bunyi. Jadi lebih menarik kepada murid-murid. Itu adalah cadangan penambahbaikan. Dan ada cadangan terakhir ialah membangunkan aplikasi khas yang menggabungkan komik ini dengan elemen gamifikasi. Jadi kita masukkan elemen gamifikasi ke dalam komik digital, seperti kuis, seperti apa lagi, kuis seperti macam kena buat misi untuk menyelesaikan dasar tersebut. Setiap kuis, setiap misi yang diselesaikan, kita terapkan sistem ganjaran digital supaya pembelajaran menjadi lebih menyeronokkan. Jadi akhir kata, kami berharap inovasi ini mampu untuk menjadi satu alternatif dalam menyampaikan dasar kurikulum dengan cara yang lebih kreatif. Bukan saja lebih kreatif, lebih dekat dan lebih selari lah dengan perkembangan pendidikan digital pada masa kini. Sekian. Terima kasih.